Saya nak cerita sikit pasal NUJM. NUJM yang tengah defend Nanda Kumar. Ya, depa defend Nanda Kumar, siap sound SPRM apa semua. Dia macam ni lah, saya bukanlah nak angkat SPRM apa semua, tetapi cerita dia, Nanda Kumar was caught 20,000 tau. Dia kena tangkap 20,000 dalam tangan dia. Kan? Lepas tu, dia buat kelakar pula. Lepas dibebaskan, dia pergi buat laporan polis. Dia kata, saya betul-betul saya tak tahu. Itu orang kasih sama saya 20,000. Saya simpan tu 20,000. Itu untuk sebagai bahan bukti. Hello, Kane. Hello, Nanda Kumar. Kau ingat ni apa ni barang? Lu angkat tu duit. Lu simpan sebagai bahan bukti, lu kata. Apa jadi kalau tu bahan bukti balik-balik lu angkat, lu kasih lu pakai? Tak boleh, brother. Ini dia buat ni, dia surat kantoi busuk. Dia nego asalnya 100,000, dapat 20,000 ke. Hampa ni ni kepada ni NUJM ni kan, National Union for Journalism ni, aku nak bagi tahu hampa, tolonglah jaga etika kewartawanan sikit. Sudah kantoi kot brother tu, surat kantoi. Aku kalau tidak, aku malah nak cakap. Tapi dia surat kantoi, kau tak payahlah defend babi buta macam ni, babe. Apa barang ni, babe? Member surat kantoi 20,000 dalam tangan. Lepas tu lu mau pergi defend lah, lu mau pergi angkat tu lah, mau angkat ni lah. Ni kalau aku cakap ni terpaksa kena pergi minta maaf dekat Batu Kek ke macam ni? Macam mana? Takkan tak boleh tegur kau, benda ni betul. Bagilah SPRM jalankan siasatan. Tak du. Jangan kacau wartawan. Wartawan kalau buat peras ugut apa semua, kita biar je sebab dia wartawan. Tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, saya pernah menjadi seorang owner. Walaupun portal lah kecil tak besar. Tetapi still kita menjaga etika kewartawanan tu. Ini sekarang apa jadi sekarang ni? Tengok. Tak boleh ni macam bos. Tak boleh. Tolonglah kepada puak-puak yang Latifah koyak ke, kepada Taqiyuddin ke, kepada sesiapa sajalah yang duk defend wartawan Malaysia kini ni. No, wartawan kena jaga etika. Dia surat kantoi, dia salah, dia berhak untuk mempertahankan diri dia dekat mahkamah nanti, okey? Tak payahlah kita nak mendahului, nak pergi defend apa benda ni semua. Apa nak jadi kita ni sekarang ni? Letih aku. Okey, bye.